Selamat datang ke channel What If. Hari ni saya akan main game Bakso Malang Anomali. Ni semua famous sangat main game ini. Terlupa. Oh, boleh buat server. Dan kita akan mula sekarang game ini. Let's go. Wish, asal pocong ni. Selamat datang ke night shift kamu di Bakso Malang. Awak ni siapa? Mari kita Awak siapkan bukan Ivan. bakso Malang. Saya pekerja baru. Tu. Okey, harganya 12,000 ya. Okey. Okey. First customer. Okey, dia ambil bol. Mana bol? Ambil bol. Ambil sup. Oh, Sup mana? Oh, ambil ni. Bukan ni. Ni apa? Oh, ni ambil bahan ni dengan bola. This one ball. Letak. Letak ni sos. Sayur. Lepas tu paket. Dah siap. Itu ya. Apa tadi tu? Peraturan apa ni? ada peraturan. Ada hantu. Aki pernah tak makan bakso? Gue mau beli itu. Lu mau beli apa? Adalah pokoknya. Adalah beberapa. Okey, harganya 12,000 ya. Saya bagi QR. Ambil tu mangkuk. Mangkuk belakang kan tak? Okey, dah ni. Ambil apa? Mi. Okey, dengan apa lah. Saya punya suka. Mi dah. Dah letak ke? Oh, tu sup. Oh, tu dah letak dah. Duk. Tomato akan ambil. Tomato. Bakso. Paket. Pakcik. Saya yang buat L. Alah. Kasih ya. Apa benda ni? Jaifah nak main info sekejap. My phone pula kau. Apa queue ni? Nampak hantu ke? Kenapa? Oh, di delivery lah. Ini baksonya satu pak. Mana? Bayarnya nanti pakai cash ya. Okey. Cash. Oh, dua anak delivery datang. Ada kita jual time tengah ni malam. Entah. Naik motor. Oh, aku naik motor. Aku hantar weh. Wish, alamak. Oh my god. Ivan pergi. Cuy tekan Q ni. Tali gerak lah. Tu hantu ke ni? Ustaz ke? Ada Hermione. Dibayar ke tak ni? Ustaz tak ada bayar weh. Saya tak nak bayar. Kita like cepat lah. Dah tahu aku pakai Q dia punya pocong. Ada delivery lagi. Okey. Aduh, kenapa lah ini yang tak malam ni? Oh, ni hantu ke tak? Hantu lagi. Oh, tak. Memang copak je. Cik bukan tu ke? Tak ada lagi. Seramnya. Kenapa kita serang sangat? Nyata dah 2 kali dah.
Okey lah. Kita buat kerja sama. Sampai ni Ui. kita tutup kedai nanti. Ni ustaz Baksonya lagi ke? satu pak. Ni ustaz ke? Oke, harganya 12.000. Oh, ustaz bukan hantu. Okey lah, okey. Okey, cik ustaz. Ustaz jangan main-main. Weh, Hakim. Hakim nampak depan mata Hakim. Apa? Hakim depan mata Hakim. Buat je. Dah ustaz. Apa kita akan buat ni? Ghost goal we must save. We should be careful. We can take. Hakim. Lagi dekat. Eh, Ada kaki. Jatuh. weh mati lah Hakim. Weh, siapa tu? Dia tak ada dekat. Mr. Beast? Oh, Flamingo. Weh, dia nak bakso juga. Harganya 12.000 ya. Dia patut bising. Kita buat hantu. Ya. Kita duduk sekarang, kita tak tengok. Kita je. Macam mana ni? Ada perempuan lah. Perempuan pocong lah. Macam mana ni? Oh! I knew it. I knew it's something. Siapa lah ni? Makcik Laki lah tu. Aduh, yang ni apa tak tengok ni. Dia tengok je. Tak tahulah. Tak tahu macam mana nak settle ni. Ada 3 Iban. Ada 3. 3? Kartu. Penanggap. Hari ini aku mau berangkat terbang. Aku punya banyak stok HP, jadi sini aku mau ngasih kamu HP gratis nih. Dia nak apa ni? Dia nak telefon? Ini baksonya satu sama Oh, tengok dia nak ada tu. satu pak. Dia nak air. Oke, harganya Macam tu lagu ni. 19.000 ya. Kacau lagu. Tak apa, nak tutup lagu ni. Ini Dan dikasih tutup dah. tipsnya. Makasih banyak. Apa tadi? Dia nak tambah lagi ke? Oh, dah makan situ. Dah makan. Bang makan bang. Bakso. Kita akan tambah ni bakso ni. Dah habis. Okey. Baik cik, jangan tinggal. Tengah-tengah jalan pula tu. Tengah apa-apa. Lagi. Alamak. Game. Aku rasa dia hantu ni. 6 bakso. Weh, macam mana nak serve dengan hantu ni? Weh, siapa tu? Toyol lah. Laki ada toyol, Kim. Oh! Weh, mati. Weh, dia makan bakso, weh. For army and jeans, for the kid with the jeans, don't did listen something I told you for the world. Oh, kita rasa jangan tu kot. Bagi dia orang makan bakso. Do not sit down where customer will serve you get fire. Oh, kalau ada hantu kita kena duduk ke? Bayar 12 dengan air macam before. Ini baksonya satu pak. Okay, dia Oke, biasa. harganya 12.000 ya. Okey. Harganya 12,000 saja. Okey.
Dia biasa. Dah check lah. Betul ke? Dah check lah. Kau tekan sebelah Q. Saya tekan customer bayar 12,000 dengan I 7,000. Jangan follow. Ini Okey, baksonya dia satu. baca. Oke, harganya 12.000 ya. Kalau ada hantu ke kita kena duduk Hah? Oh, termasuk air. Ini dikasih tipsnya. Dikasih tip ke? Kasih banyak. Ada hantu. Duduk. Ada hantu. Ipan. Aku kena jump scare ke? Tak ada. Ipan ke? Tak. Ay, nampak kan Ipan? Tak. Oh, ada delivery. 40,000. Okey, kita naik motor ke? Tak, tipu. Mana ada 40,000. Okey, dia cancel. Dah. Kau cuba kau tambah 12,000 tambah 7,000 je ada apa? Alamak. Okey, lanjut. Alam. Siapa ni? Mimbobo Club. Dia bawa kursi. Oli samping 5 mas, dimakan di sini. Oli samping Ya, matamu, itu bajunya. Dia tak nak bayar. Okey. Apa saya fikir ada kat sini? Mimbobo Club. Mana customer lagi? Tu betul ke? Ini baksonya satu sama teh kotaknya. Okey, satu. dia tak hantu. Selamat. Oke, harganya 19.000 ya. Oh, jadi 19,000. Termasuk air, Hakim. Dia nak air kan? Dia nak air. Sekejap. Bakso dah habis Okey. Nak cik. Oh. Wish I know. Betul. What is this? What was that? Apa ni orang ni? Mana ada wish I know lah. Kau ni rasa gila Hakim. Oh, duduk. Kim, duduk. Oh my god. Jangan berdiri. Jangan bangun. Okey, sama-sama. Okey, ustaz biasa. Ini baksonya satu pak. Dah cek. Oke, harganya 12.000 ya. Okey, dia biasa. Ini baksonya satu pak. Abang nak bakso Oke, harganya Harga 12,000. Ya. 2,000 rupiah. Iyalah. Betul ke? Okey, okey. Kalau air tu 7,000. Jadi 19 lah. Kita jual time tengah malam ni. Bila nak tutup ni, bos ni. Jangan tu tak, Ipan. Betul, dia betul. Mie baksonya satu, Pak. Satu, Pak. oke, harganya Okey. 12.000 ya. Harga ya RM2,000. Ipan pandai bahasa Indonesia. Oh, mangkuk dah habis lah. Najib.
Hantu? Weh, aku dah check dah. Dia bukan hantu. Alamak, dia datang. Aku check dia bukan hantu tau. Sumpah. Saya bagi I need your help. saya Dia nak tolong? Cik dah. Oh. Nak tolong ke tak payah tolong? Tak payah tolong, Hakim. Macam bahaya je. Kita ada. Kalau minta tolong ni bahaya ni, Kim. Baik, kita ada. Seram juga game ni, Kim. Mie baksonya 1 pak. Ya, kita tengok. Betul, dia betul. Dia kita berapa dah? Oh, kita nak ni lah. Lagi 10,000 lagi. Tinggal satu customer lagi. Okay. CEO dan Nia Tengok ada hantu tak? Syuk. Hey bro, my bini perlu mie bakso terenak. My bini is best one. Siapkan 2 mie bakso. Dua. Gue akan bayar lo 100.000. Betul ke 1,000? Dia dah bayar. Makasih banyak. Bayar. Buat lah. Banyak dia. Ni kasi 1,000 sis lah. Boleh berdaya je. Macam bercaja Tipan. Dia dah kasih QR dah. Oh, nak lagi. Wait. Ada 2 ke? Haa. Ya, ada 1. Dia nak 2 lah. Ya. 2 bakso lah. Dengan air. Macamnya tak kena je Ipan. Dah. Okay. Jom sikit. Thank you bro. Okey tak? My bini bakal suka baksonya. Oh, boleh habis shift. Dah siap kerja. Pocong? I don't want continue anymore. And ni kelima, I'm glad I'm overseas. I don't want to work anymore. All this will happen to me over here. Itu best ke atau bad? Tak tahulah. Itu saja game Bakso Malang Anomali. Game menyeramkan juga lah. Ada banyak ending lah. Kalau korang rasa nak ending lagi tu, bagi komen di bawah kalau korang nak. Dan jangan lupa like dan subscribe, dan kita jumpa lagi video akan datang.